ratio 6.3. Okay. Tapi satu ada line guard, satu tak ada. Okay. Sistem dia untuk free spool pun lain. Yang tu pakai lever, satu lagi pakai thumb. Okay. Handle knob dua-dua sama, tapi yang 300 ni aku dah tukar pada Gomesis. Okay, dah pakai karbon. Dia punya tension knob, dia ada clicker untuk 300 ni. Dia ada lock spool. Lepas tu dia clutch. Okay. Yang penting dia ada lever wind. Jadi senang lah korang nak fast gig apa, susun tali, tak payah fikir dah lah. Okay, untuk yang 15 pula, dia pakai sistem lain lah kan. Okay, yang ni pula yang SJ. Jadi dia memang datang dengan carbon handle. Spool dia lagi besar, PE3 boleh masuk 400 meter. Kalau yang 300 tadi, PE3 dia boleh masuk 250 je. Jadi beza 150 meter. Okay, dua-dua guna star drag. Yang 15 ni pakai clutch. Okay, lebih durable lah kalau pakai clutch ni berbanding 300. Dia pakai macam bait casting biasa. Okay. Yang ni clutch dia memang heavy duty lagi. Dua-dua drag dia 10 kilo. Untuk 15 ni berat dia 480 gram. Untuk 300 ni berat dia pula 420 gram. Okay. Walaupun dua-dua ratio 6.3, tapi untuk 300 ni dia 86 cm per crank. Lepas tu untuk yang 15 ni 103 cm per crank. Dia lagi laju lah walaupun ratio dua-dua sama. Jadi lepas ni kita dengar bunyi drag pula. Okay. Jadi aku rasa 15 ni macam kuat sikit, tapi saya akan sama saja dua ni. Okay, next kita